Untuk orang perempuan yang ulang-alik pergi ke tempat kerja dan juga mereka yang melakukan perjalanan jarak jauh, korang wajib ada alat kecemasan iaitu power bank jumper. Korang nak tahu tak apa yang ada di dalam power bank jumper ini? Jom kita lihat. Tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok apa yang ada di dalam power bank jumper. Okey, ini adalah power bank jumper. Power bank jumper ni kita boleh charge sebanyak 99,800 mAh. Okay, kat sini kita ada port untuk kita jumper, korang boleh jumper bateri. Kemudian kat sini ada 4 port USB untuk korang charge handphone. Jom kita lihat lagi jika tayar kereta korang pancar. Okay, ni pump dia. Bila korang tekan ni, tekan on, kita pusing ke bahagian belakang. Ini untuk hose. Okay, ni untuk korang cucuk ke power bank. Okay, jadi kita tunjuk korang functionkan pump angin ini. Selain itu, korang akan dapat untuk korang charge bateri. Kalau bateri kenderaan korang kereta korang boleh pakai yang ni. Ni dia punya port dia. Okay, kemudian lagi ni jangan salah untuk korang charge power bank. Korang boleh pakai ni untuk kenderaan, untuk kereta, untuk dekat pembakar api tu. Dan ni dia punya port untuk charge. Ini sama juga, ni charging dia punya charging. Kemudian ni untuk korang yang handphone korang yang suka bateri tu. Okay, korang dia ada juga bagi 4 port. Jom kita lihat macam mana function ya power bank jumper dengan pump angin ini. Okay, jom kita tengok cara untuk pump angin ini function. Korang cucuk je dekat sini. Betul, okay, kemudian korang boleh on kan ni button on ni. Dekat bahagian ni asal angin. Okey, itu saja. Bagi korang yang nak dapatkan produk ini, korang boleh klik dekat link di bawah ini. Jangan lupa follow, like dan share.